Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni kita berjumpa lagi setelah semalam kita menjaring belanak Alhamdulillah, syukur pada Allah, belanaknya ada hasil lah. Okey sahabat, hari ni kita cuba pula nak pergi menuju Semilang Tajuk Kahimang. Tajuk Kahimang. Itu dia. Tajuk Kahimang kita nak menuju Semilang. Kita hari ni cuba nak menuju Semilang dengan menggunakan umpan siput beliung lah. Sebab yang sebaiknya kita umpan pumpun ataupun umpan pelintah pantai tapi hari ni kita guna siput beliung sajalah. InsyaAllah besok lusa tu kalau ada rezeki kita cuba umpan lain InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Okey, sebelum kita nak meneruskan aktiviti kita pada hari ini, terlebih dahulu nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang sakit Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. Yang belum mendapat jodoh, semoga mendapat jodoh ya. Yang belum mendapat zuriat, semoga Allah Ta'ala berilah zuriat pada sahabat kita yang tengah dalam perjalanan tempat kerja. Semoga selamat pergi dan balik. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, kita teruskan perjalanan kita menuju ke luar sana. Okey sahabat, kita nak naik ke atas ni nak mencari siput beliung Kita dah sampai di sini dah. Cari umpan dulu sahabat Okey, kamera kita tinggalkan sebab air dalam ni. Jatuh sahabat Kamera tak payah kita bawa, kita kutip aja siput beliung tu, kemudian nanti kita akan tunjuk lah. Okey bangsa. Okey sahabat ini dia siput beliung yang kita cari dekat dalam hutan tu tadi. Kita nak buat umpan lah. Okey, kita proses seterusnya kita nak ketuk Kita nak ketuk lagi. Lepas tu nanti air agak surut sikit baru kita menaju. Okey. Okey sahabat, sudah siap tadi mengetuk ni ni dia siput dia. Ketuk kita, kemudian kita akan pasang mata pancing lah. Ni saiz 8 sahabat Mata pancing saiz 8 lah. Itu dia rambut dia Jadi kita letak batu kita letak batu, nanti air laju dia tak timbul lah. Sebab Semilang main bawah sahabat tajuk ada 2 mata pancing. Banyak 30 tajuk 35 tajuk. Sebanyak 35 tajuk lah. Tajuk Kahimang.
Kahimang sembilang sahabat Laju kahimang. Masuk ini masuk dari depan. Kemudian kita saup macam ni. Saup masukkan, tarik. Jadi macam ni. Macam tu. Satu mata lagi. Umpan. Begitulah seterusnya sahabat begitulah seterusnya. Kita tunjuk sedikit kongsian lah jarak ikat mata kail ni jarak dia daripada bawah ni sahabat jarak dia tu lebih kurang 2 kaki lah, 2 kaki ke sekaki setengah jarak daripada ikat di ke bawah ni. Sebab tanah di sini ada agak lembut. Kalau tanah keras buat agak sekaki sajalah. Kita penam ke bawah jauh macam tu. Ni dia dah jadi macam ni lah. Dia 2 mata sahabat 2 mata lah macam ni. Alright. Okay. Pasang tajuk Okey, kita beranyut. Taju. Ya. Mana? Last. Ada lagi satu Lagi satu. Last terakhir. Sebanyak 30 tajuk sahabat, kejap lagi kita nak tengok yang belah hujung tadi Okey, kita cuba tengok tajuk yang pertama tadi
Okey sahabat, tadi kita cuba untuk menaju tapi apa boleh buat. Rasanya kecewa juga. Seko pun tak ada sahabat Ni dia tajuknya, kita tadi menggunakan umpan siput beliung ni. Tapi tak ada sahabat Hanya ikan belukang tadi 2 ekor. Kita tidak rekod sebab tak ada sepanjang-panjang tajuk ni tadi. Kita tajuk seko anak semilang lebih kurang berat 200 gram, kita lepaskan balik 2 ekor ikan belukang. Jadi kita kecewa lah. Kecewa lah sahabat Jadi kita masuklah ke dalam sungai ni. Kita sambunglah menjaring belanak menjaring belanak lah. Kita cubalah sahabat Maafkan hamba kalau konten yang sama juga lagi. Maafkan hamba ni cuba-cuba tadi kita buang jaring belanak Tadi kita cuba sekejap. Tu dia. Baru dapat 2 ekor belanak, seekor ikan caru. Okey, kita buang balik. Kita cuba lagi sahabat Okey, kita mengarau sahabat Kita mengarau lah. Belanak besar tu dia. Bagus belanak dia. Bang, dari apa umpan? Oh iyalah. Bau seko. Ikan sumpitnya. Iyalah. Ini banyak ikan sumpit sahabat Banyak ikan sumpit. Di surut ni banyak ikan sumpit lah. Sumpit. Sumpit semua. Baru belanak. Belanak besar sebesar ni. Nampak. Aduh. Itu dia. Alhamdulillah. Belanak lagi. Belanak. Sebesar sahabat tu dia. Alhamdulillah. Besarnya. Masuk dia besar. Ini 1 inci 3 suku. Belanak ni belanak 2 inci yang tak melekat tu. Nampak tu selangin. Alhamdulillah besar sahabat sebesar padu. Paksa
kencang Okey sahabat, kita kasih dulu tu dia. Dah mulai nak kering dah. Hasil tadi sekali buang tadi adalah lebih kurang 2 kilo sahabat ni sebelah anak yang tadi. Tu dia lutut dia nak tunjuk tadi ni dia. Besar dan juga ikan sumpit lah. Buang kali pertama tadi lebih kurang 2 kilo adalah. Kita tunggu lagi ni. Ni buang kali yang kedua sahabat, kita akan masak pinggang saja Bahan-bahannya bawang putih, bawang merah, serai, kunyit basah tumis dulu bahan-bahan dia. Hari ini daripada menjaring, daripada melaju tadi sahabat dari pagi tadi kita sampai pukul 10:30 sampai 11 tak ada ikan pun tak ada. Ini tajuk dia nampak tajuk dia sahabat tak ada hasil. Jadi daripada kosong balik kita, konten pun tak ada. Pasal cubalah mencari belanak lah masuk kat sungai ini. Tapi nampaknya belanak pun kurang juga lah sahabat hari ini nampaknya rezeki kita kurang. Tak tahulah air pasang ni sekarang dah mulai pasang. Kita tengok dulu masuk ke dalam ni macam mana belanak ada telur segeku. Dia masak lah nanti sahabat masak nanti masuk garam dan perisa garam dan perisa lah. Ni masuk asam keping ni asam keping. Tunggu dia masak. Ntar itu dah buang jaring tadi, dah memanjang sahabat mantap. Asam sikit bubur garam lagi. Tomato masuk tomat. Okey, kita nasi dengan lauk kita dah masak. Nak taruh jaring dulu sumpit lagi. Sumpit ni letak sini dia melompat. Jaring dulu baru kita makan Tapi dia hanyut jauh sahabat lebih susah. Tengok sumpit aja. Hari ini memang hari sumpit lah. Hari ini hari ikan sumpit. Okey sahabat ni jaring kita dah penuh dengan sumpit dah tak mampu abang Sat nak buka dah. Tak mampu nak buka besar-besar dia. Tu dia nanti baru kita buka kita nak makan dulu
Besar-besar ni, belanak pun ada seko-seko. Nampak tu. Belanaknya pun seko-seko. Angkat aja dulu. Penuh, nanti lama lagi banyak lama dalam air lagi banyak dia. Angkat aja dulu lah. Penuh dia. Belanak kita ambil lah. Belanak kita buka dulu. Tengok tu. Baru 2 ekor belanak. Hari ni hari sumpit. Hari sumpit hari ni sahabat Hari ni hari ikan sumpit. Nampak tu. Sumpit aja. Anak seko-seko je. Bangsa nak makan dulu. Nak makan dulu baru buka. Dah lapar dah. Dah pukul 12.30 12.30 dah. Dah tinggi dah. Petang balik dah hari ni. Besar-besar. Kau. Apa-apa dia. Nak tu. Benda dia buat ni. Benda kayu semua ada Kalau ni kita buang dulu. Duri dia bahaya. Kayu yang naik. Kayu yang naik. Oi. Kayu yang naik dia. Kena tangan kah? Allah. Kecil betul. Kayu naik sahabat Kayu menyangkut ni. Tak boleh buka tak dah. Banyak betul. Sumpit aja. Hari ni penuh dengan sumpit. Hari-hari sumpit hari ni. Sahabat. Macam-macam ada. Hari-hari sumpit hari ni. Sungai ni memang banyak sumpit sahabat Kalau sungai lagi satu tu dia tak ada sumpit. Sungai ni memang banyak sumpit lah. Tapi kadang-kadang belanaknya banyak. Kali ada sini belanaknya banyak. Kita suka buang jaring kat sini. Tapi kalau tak ada ikan sumpit aja naik. Sekali dia tak ada ikan sumpit je lah. Apalah. Janji dapat menghibur sahabat kita buat masak-masak dekat sini. Itulah.
ada Dia. Belanak Belanak. Alhamdulillah. Belanak lagi. Jadilah bala lauk-lauk. Sangat yes, ada lagi dah. Adakah oh besar. Tu dia seekor dia besar seekor dia tapi besar. Besar Alhamdulillah. Caru besarnya, caru besar, caru caru pula, ikan caru. Bola angin mana dia pergi? Bola angin satu dia. Okey sahabat, kita berhenti dulu. Nampaknya ikan pun dah tak ada kurang betul. Berhentilah, kita nak makan ujung ni ada dia belanak tu dia. Ada ni, ada belah ujung ni, ada pula belanaknya belah ujung ni. Pasang dalam dah tak ada sahabat dalam sikit dia dah tak ada dah. Ni kecil kita lepas balik. Belanak kecil belanak gedera. Namanya belanak gedera ni. Selamat aja. Ini ikan kekek sahabat ikan kekek. Ikan kekek. Buanglah kecil. Selangat kecil pun kita buang Gede besar balik. Dia waktu besar balik lah. Sangat besar kita ambil besar ni kita ambil lah. Tak adalah belanak sahabat Kita rehat makan. Kita makan dulu. Caru ada. Dia caru dengan belanak. Dia ujung last sekali. Mantap. Last sekali baru dia ada. Caru, belanak. Ikan caru dalam sungai sahabat. Cantik tak cantik sungai kita ni, bersih. Caru boleh masuk. Belanak cantik sangat sungai kita, bersih. Banyak pula belanak belah hujung ujung pada belanak dia. Sana tadi sahabat ada ni ujung-ujung ni. Aduh.
Kita try sekali lagi kot. Jadilah belanak. Dapatlah buat lauk. Untuk sahabat kita ada yang berjanji belanak lagi. Kita bagilah. Hari ni kita offer RM10 sekilo. RM10 je sekilo. Okey. Offer RM10 sekilo. Cari buat. Cari besar-besar. Ini besar betul ni, dia tak sangkut. Lekat aja sikit. Besar sahabat Last kali ujung. Ujung sekali banyak sahabat. Ada 3-4 ekor dia berdekat. Tengok nampak tu. Belah ujung besar dia. Besar dia. Belah ujung dia ada dah. Tadi ada. Anak je. Sekali lah sahabat nanti dah air dalam dia tak dapat pula. Sementara air tak dalam lagi ni dia ada. Okey. Alright. Okey sahabat, ini terakhir lah. Tadi sepatutnya kita dah nak makan tapi belanak tu tengok ada belah hujung, kita buang balik. Kita tarik aja. Alhamdulillah. Ni dia sahabat. Ni dia. Mantap, caru Kita tarik je dulu. Nanti baru kita buka, kita makan dulu kita makan dulu. Okey sahabat Tadi macam ada tapi tak tahu dah sahabat Tadi ujung-ujung ada, pasal kita buang balik. Tahu tak ada pula ni. Tu dia, nampak. Tu dia belanaknya. Nampak belanaknya belanak lagi. Mantap. Alhamdulillah. Tarik je ni. Ini kena kita buang ni. Kalau kena sakit ni sahabat Ni ikan kita nama dia. Ikan kitang Kalau kena ni panas, rasanya pedih juga ni. Banyak pula dia ni. Apakah halnya ni? Banyak pula dia. Relax lah dia. Banyaknya awak ni. Pesta betul dia. Mentang lah saya nak tarik ni last. Banyak pula dia. Hebat lah awak ni Hebat lah awak dia. Belanak ni. Ni dia. Ni dia belanaknya. Salah berpusing-pusing jaring ni dah. Pusing dada. Saya takut ikan kitang ni sahabat kalau kena tangan dia sakit. Pasal bangsa tarik dia dulu. Buang dia dulu. Ni belanak buat. Tarik je dulu sayang. Kitang lagi Janganlah kitang. Sudahlah. Saya nak makan ni. Kita nak bergalih. Sikit keluar. Janganlah sayang. Janganlah macam tu. Tarik je dulu tu belanaknya Bapak kita makan dulu. Kita tarik je lah dulu. Nanti baru kita buka.
Bintang tak mau. Bintang kena kita buang. Bahaya. Bintang sakit dah. Nampak tu. Banyak pula dia. Salawat ni banyak pula ni sayang. Dia pegang aja dia kembang dia. Ini bahaya ni. Siapa ni paling takut ni kan. Tu, belanak tu. Tu nampak. Belanak sahabat Belanak tu. Dia nak kau. Mantap. Mantap. Belanak banyak sahabat tapi kita belum makan. Adalah ni, dah kira adalah tu. Kira ada last. Main tarik je. Sebab apa sebab perut dah lapar. Air dah pasang. Lagi pun air dah pasang sahabat apalah, cukup sikit lah rezeki kita. Buat sampai ke ujung. Okey, alright. Kita berhenti tepi dulu. Nak makan Okey sahabat, kita nak makan lah. Kita nak makan setelah tadi last kali kita tarik je jaring Bismillah. Kita tarik terus lah. Kita tak buka dulu. Okay, sahabat jemput makan sahabat kita ada buat sambal tadi. Tu dia. Sambal. Sak dah tukar baju. Baju tadi kotor tak elok lah nampaknya. Nah makan ni baju kotor tu dia masak singgang. Tumis ikan belanak. Masak tumis singgang ikan belanak Jemput makan sahabat semua, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang tak ada selera tu, mehlah sini makan dengan Abang Sab ni. Ni tengoklah video Abang Sab ni. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Untuk makan sahabat. Bismillah. Manis sahabat. Kita berhenti dekat sini, dekat dalam tadi banyak agas. Timun Ini nanas sahabat ulam nanas. Mantap. Fresh. Ikan belanak ni kurang minat orang lah agaknya sahabat Tapi kalau di kampung-kampung banyak yang suka makan belanak. Tapi kalau orang-orang bandar tu agak kurang suka lah. Yang tahu makan belanak ni cuba komen sikit. Yang pandai makan ikan belanak Air tengah cantik Ada petai. Petai kita makan dengan kulit Macam mana rasa dia? Ni kelat lah sahabat Tengok orang tu makan dengan kulit. Ui sedap. Tapi kelat. Telur belanak. Telur belanak ni rasa telur ikan tenggiri.
Hari ni kurang sikit belanak sebab macam ini bawa 2 belanak sahabat tadi terlampau awal sangat. Di perut dah lapar. Tengok las tadi banyak main tarik aja. Di perut kita dah lapar biarlah. Besok lusa ada rezeki lagi. Ini kalau air dah dalam dia tak ada. Ini nenas. Nenas lah sahabat Ulamkan nenas. Tak pandai makan dengan kulit ni. Cengkelat pula. Seko lagi Itu dia. Seko lagi sahabat. Tu tunjukkan tu dia. Mantap. Manis sahabat. Dulu kat sungai ni dululah sahabat Abang Sab ada menjaring udang. Banyak udang kat sini. Udang banyak di tengah-tengah ni. Kita buang satu keping jaring saja. Main hanyut dalam ni, tak ada sampah dulu. Kayu tak ada Sampai dekat belakang tu tarik. Lepas tu sekarang dah tak ada. Dah tak ada Agas dah datang lah. Asam sahabat. Bentuk macam manis ya. Salam asam. Agas. Janganlah. Sedap buat ulam nanas Macam-macam ulam kita hari ni. Nanas ada. Masuk lah. Jatuh pak. Tak pandai lah makan pakai kulit sahabat Dia kulit dia tu cengkelat. Mantap. Manis-manis, masam. Belen lagi, ada lauk lagi sahabat seko lagi ni seko besar. Pak.
Kita bagi abang Azhar kita nanti dekat pangkalan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil allazi ajamana wasaqana ala muslimin. Terima kasih ya Allah. Okey sahabat, itulah dia. Selesai sudah kita makan. Kita nak tengok nanti hasil dia. Kita nak buka lagi ikan tu. Sekejap lagi Sab nak buka ni. Okey, kita sambung pula buka jaring. Buka ikan ni sahabat pula buka ikan. Itu dia. Ya sahabat nampak ke? Tu nampak. Kita buka dulu baru kita tunjuk hasil dia. Kita dah tak menjaring lagi dah. Cukuplah tu dah. Alhamdulillah. Dapat jual nanti lepas minyak jadilah. Sebab kita nak menaju tadi, tapi kahimang tak menjadi menjadi. Ikan tu tak ada. Alhamdulillah. Hari ni kita jual RM10 je sekilo sahabat RM10 sajalah. Kita lelong saja. Besar kita jual RM10 sekilo. Nampak. Sahabat ini sambil-sambil kita menanggal ikan ni, apa kata Sat nak menyanyi sedikit lah. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Tiada lagi gurau senda, gurau senda. Tak hafal lah sahabat lagu. Ingin ku turut bersama, apa daya ku tak berdaya. Sudahlah memang nasibku dek, demikian rupa. Bersedih kita. Ku berdoa agar di kau hidup bahagia. Jangan bimbang padaku yang berduka. Aduh amboi, agas banyaknya ni, menggigit-gigit dia Tapi dik kau jangan lupa, kenang hamba dalam doamu. Itulah yang ku pinta sejak dari dahulu. Betul tak betul lagu ni? Kena agas ni terpaksa lah kita menyanyi sikit untuk menghibur sahabat-sahabat kita ni. Ya sahabat semoga sahabat terhibur lah dengan celoteh Abang Sab ni Ada juga yang boring tu, yang menyampah aku kata dia. Menyampah menengok Abang Sab ni asyik berceleteh aja ni. Berceleteh je dari ke pagi sampailah ke petang katanya. Tak apalah sahabat mana yang menyampah tu menyampah lah. Mana yang suka alhamdulillah lah. Yang menyampah tu minta maaf lah. Ku berdoa agar di kau hidup bahagia. Jangan bimbang. Apa lagi lupa pula Abang Sab dah.
padaku yang berduka. Oh, kata Agas tu, banyak Agas ni. Tapi dek, kau jangan lupa, kenang daku dalam doamu. Itulah yang ku pinta sayang dari dahulu. Oh, betul tak betul lah, itulah dia. Itulah yang hamba pinta sejak dari dahulu itulah dia rezeki kita hari ni. Alhamdulillah, sedikit sebanyaknya yang dapat kita kongsikan sahabat ni sekejap ni. Sekejap kita Abang Sat nak tunjuk hasil dulu. Okey sahabat, alhamdulillah, itulah dia tadi rezeki kita ikan belanak tu dia ikan belanak lah. Ikan belanak hari ni lebih kurang 7 kilo. Itulah dia. Okeylah sahabat alhamdulillah, syukur pada Allah, walaupun tak banyak, manisnya ada. Dan juga ikan selangat, ikan apa ni, ikan sumpit itulah dia. Caru pun ada. Caru pun ada itulah dia sahabat alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey sahabat, itulah dia sedikit sebanyaknya perkongsian kita pada hari ini. Walaupun menaju tadi tidak menjadi, kita sambunglah masuk ke sungai ini untuk mencari belanak sebagai untuk menghibur sahabat-sahabat kita lah. Kalau tak ada tadi kita balik, maka tak adalah video kita lah sahabat tak ada tu untuk hiburan sahabat lah. Jadi kita cuba jugalah minta maaf lah, saya ucapkan kalau konten yang sama saja lagi makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang kita maaf banyak lah hamba. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur sak panjang, insyaAllah nanti kita akan ketemu lagi. Salam sayang dari Sabdan Ponda, Port Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.